7. Ba'da syahri Maris syahru. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan bulan-bulan Masihi ataupun asyhurul miladiyah. Yang mana kalau soalan berkaitan dengan bulan ataupun hari, okey, kalau tajuk bulan tak kisahlah bulan tu bulan Masihi ataupun bulan Islam ataupun tajuk hari al-ayyam, awak kena hafal ba'da ataupun qabla. Ba'da selepas, qabla sebelum. Kena ingat perkataan tu sebab soalan ni sering masuk dalam exam sebenar. Okey, ba'da syahri Maris syahru, selepas bulan Mac, bulan bulan apa selepas bulan Mac? Alif Yanayir Januari, ba Februari, Februari, jim April, April, dal Mayu, Mei. So selepas bulan Mac adalah bulan April. So jawapan kita jim, ba'da syahri Maris syahru Ibril.